Okey, coenzyme. Coenzyme ni adalah coenzyme CoQ10. Nama panjang CoQ10 ni. Okey, dia ada 10 phenolic hydroxyl. Satu yang dia panggil 10 CoQ10. Dia ada ni 10. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dia ada hydroxy group. Nama dia pun panjang. Jadi kita panggil lah CoQ10. Coenzyme CoQ10. Coenzyme CoQ10 ni memang dia ada dalam badan kita dah. Memang kita ada dah dalam badan kita CoQ10 ni. Tetapi dia ada daripada mana? Mitokondria. Tahu tak mitokondria tu apa dia? Okey, mitokondria. Dalam belajar sains, awak berlawak kalau awak tak tahu. Tapi cuma kita refresh balik. Dalam tisu kita ni ada sel, betul? Sel. Sel ni dia ada cytoplasma, dia ada nukleus. Ingatlah balik. Dia pun ada ni mitokondria. Mitokondria ni lah yang memberi tenaga. Ni ATP dia panggil ni. Adenotransphosphase. Okay, ATP. A powerhouse. Okay. Dalam sel ni, yang memberi tenaga dalam sel ni adalah mitokondria ni. Mitokondria ni lah yang CoQ10 ni lah penting untuk mitokondria ni berfungsi. Faham? Jadi apabila CoQ10 kita dalam keadaan yang optimum, jadi tenaga dihasilkan dengan optimum. Okey, kalau kata sekiranya untuk dapatkan tenaga tu kita perlukan 10 kali coenzyme. Barulah dia boleh mengeluarkan tenaga yang betul, yang optimum. Tapi kalau dia bagi 5 kali lah. Jadi tak optimum. Tak capai. Jadi dia bagi tenaga tapi tak lengkap. Jadi benda ni berlaku apabila aging proses. Sebab apa? Sebab kulit kita tak ada skin tadi. Bergantung pada problem statement kita, skin kita kan kurang. Okey? Kurang air, kurang tenaga, kulit kedut tadi kan? Collagen kurang. Jadi apabila kurang disebabkan aging proses, jadi mitokondria kita pula kurang. Mitokondria kita kurang, jadi tenaga kita kurang. Sebab tu orang tua ni kurang tenaga. Faham tak? Nampak signifikan dia? Okey, saya ulas sekali lagi nah. Okey. Kenapa dalam tisu kita, dalam kulit kita ni, kulit kita kita orang muda, kita tenaga kita kuat. Sebab apa dah? Dalam kulit kita ni mitokondria kita dalam keadaan yang optimum. Banyak. Mitokondria tu yang sebagai power of cell tadi, menghasilkan tenaga. Okey? Jadi apabila aging proses berlaku, apabila penuaan berlaku, jadi sel-sel kita ni akan mati, collagen kita kurang semua on, menyebabkan mitokondria pun kurang. Apabila mitokondria kurang dalam sel banyak mati, jadi penghasilan ATP ataupun penghasilan tenaga pun kurang. Sebab tu orang tua tu kurang. Sebab tu kita perlukan sesuatu benda coenzyme ni untuk tambahan. Kita kena tambah coenzyme dalam badan kita untuk berfungsinya mitokondria ni. Sebab apa dia? Mitokondria berfungsi dengan coenzyme. Coenzyme kurang, mitokondria kurang berfungsi. Jadi kita kena tambah coenzyme. Faham? Jadi orang kata, kalau kata gapo dia kat coenzyme ni, CoQ10 ni, okey? CoQ10 ni dia bagus untuk mitokondria energy. Sebab tu dia bagus untuk jantung. Sebab jantung kita ni kan organ yang movement, organ yang bergerak. Apabila organ yang bergerak, sudah tentu dia perlukan tenaga yang optimum. Sebab tu apabila kita tambah CoQ10, jadi penghasilan ataupun degupan jantung kita dalam keadaan yang optimum. Kalau jantung kita berdegup dengan optimum, circulation kita dalam keadaan yang terbaik lah. Sebab tu by hook by crook, gana-gana pun dia melibatkan blood circulation. Kita jaga darah kita, okey lah, alhamdulillah. Faham? Kenapa saya letak benda ni? Ini berlaku ni. Okey? Makan CoQ10 lah. Okey, untuk bagus untuk heart function. Dalam ni ada CoQ10. Okey? Antioksidan sudah tentu dan support brain mitochondria.
Okey, brain mitochondria ni untuk di otak kita ni ada sel dipanggil selaput tau. Wajah dengar dah, oh mati jadi kita kotak, jadi kita otak. Dia ada di otak kita ni, dia ada satu lapisan dia panggil meninges. Lepas tu panggil meningitis. Saya dengar tak meningitis? Oh, saya kita otak meningitis. Meningitis tu adalah meninges tu lah. Ni dia ada satu lapisan, lepas tu dia ni baru otak. Okey? Gitu. Jadi lapisan ni lah yang dia banyak salur-salur darah. Sebab apa dia? Sebab dia perlukan tenaga untuk otak kita berfungsi ni. Kalau dia tenaga di mitokondria, tenaga di otak ni kita kurang, tu yang kita rasa nak ngatuk sokmo. Kalau orang tua kak, cepat nyanyuk, cepat lupa. Okey, faham? Itu sequence dia. Okey? Faham? Okey, next.